Baginda Nabi SAW pernah disihir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baginda Nabi SAW pernah disihir. Ianya berlaku sebelum peperangan Khaybar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW, ada mengatakan bahawasanya baginda Nabi SAW pernah disihir. Ketika baginda Nabi SAW terkena sihir, pemikiran baginda terganggu, menyebabkan baginda merasakan telah melaksanakan sesuatu, padahal tidak pun. Dan akhir sekali, baginda Nabi SAW mendapat mimpi daripada Allah SWT, datangnya dua orang berbicara berkenaan dengan baginda, dan kedua-dua itu berbicara mengatakan bahawasanya baginda telah terkena sihir melalui pintalan rambut baginda dan diikat dengan tali dengan 11 ikatan dan telah disimpan di dalam satu perigi. Setelah itu, baginda minta untuk para sahabat untuk pergi ke perigi tersebut dan mengambil barang sihir itu. Maka pada waktu itu turunlah Al-Mu'awwizataini, iaitu dua surah yang terakhir pada susunan Al-Quran yang dikenali sebagai surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Dr. Wahbah Zuhaili dalam membicarakan berkenaan dengan hadis Nabi terkena sihir ini, beliau mengatakan boleh sahaja baginda Nabi terkena sihir, sebagaimana baginda tercedera ketika perang Uhud. Tetapi sihir yang menyerang baginda Nabi SAW ini tidaklah begitu kuat, hanya mengganggu fizikal Nabi, tidak mengganggu rohani baginda Nabi SAW. Manakala Qatadah pula mengatakan bahawasanya kisah berkenaan dengan baginda Nabi SAW ini disihir adalah sebagai satu bentuk pedoman nushrah, atau juga dikenali sebagai penyembuhan daripada sihir. Ibnu Hajar Al-Asqalani menghuraikan pandangan Qatadah ini. Dia mengatakan nushrah terbahagi dua macam, iaitu yang pertama nushrah yang haram, iaitu penyembuhan sihir yang berkaitan dengan sihir juga. Yang kedua adalah nushrah yang halal, iaitu penyembuhan sihir secara syariah. Dengan kata lain, kisah ini datang untuk membicarakan berkaitan dengan bagaimanakah untuk mengubati sekiranya seseorang itu terkena sihir. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.